Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan pada hari ini pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita mulakan lewat sikit pasal ada mungkin orang yang tertinggal kerana parking tak jumpa. Anyway, yang dah datang ni insya-Allah kita akan mulakan. Dan kita hari ni insya-Allah masuk pada surah Al-Mudaththir. Dan kita minggu yang lalu kita dah habiskan surah Al-Muzammil, yang konteks ataupun pengisian dia adalah berkaitan dengan tajuk masalah bangun malam. Harap-harap dah mula dah. Harap-harap dah mula dah. Jadi 3 je. Niat 3 je. Pasal memang tu sebab kerana Nabi sendiri sebenarnya witir Nabi ada yang Nabi buat straight 3. So kita memang kalau kita solat tu solat witir 3 solat apa, dan actually walaupun 2 salam niat 3 je. Oh, niat 3 je. Niat 3 tapi pasal lepas kita 2 tu kita bangun terus sambung satu lagi. 3 tu ada tahiyat awal tak? Tak ada tahiyat. Tak ada tahiyat, straight je. Yang 3 straight pun tak ada tahiyat awal. Dia straight je. Yang 2 pun tak ada tahiyat. Dua akak kena berhenti kan. Akak ada tahiyat lah. Kata je disalam tak? 3 ada. 3 tak ada. 3 tak ada. Yang 2 tu kata ada tahiyat akhir lah. Habis yang tu dia bangun pula. Baik. Jadi kita kata secara asasnya apa yang kita pelajari dalam solat malam tu harap kita dapat laksanakan. Dan kita alhamdulillah hari ini kita akan masuk pada surah Al-Mudaththir. Dan surah Mudaththir ini adalah suratul Makkiyah. Surah yang Makkiyah yang turun di Mekah maksud dia. Surah Makkiyah. Dan perkataan Mudaththir ini daripada dasara. Dasara maksud dia kelubung atau selimut yang mana kita kata berkait rapat dengan pengertian ataupun kehendak surah ini bagi menjelaskan berkenaan dengan orang yang macam itu berselimut juga. Ini pun berselimut juga, berkelubung juga, tapi dia kedudukannya berbeza. Dan kita dalam surah ini kita akan pelajari insya-Allah berkenaan dengan bagaimana permulaan baginda sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah dan juga diperintahkan Allah Taala untuk menyampaikan Islam. Dan nama surah Mudaththir ni nama dia Tauqifiyah. Maksud dia lafaz Mudaththir tu Mudaththir lah. Surah Mudaththir dinamakan surah Mudaththir. Bahkan disebut penamaan ini daripada kata-kata Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata nazalat suratul Mudaththir bi Makkah. Telah turun surah Mudaththir di Makkah. Ini disebut Dan daripada Abdullah bin Zubair pun macam tu juga. Okey, ini datang oleh Sayuti dan kitab Durrul Mansur. Dan kitab Durrul Mansur dan diriwayatkan juga oleh Baihaqi dan juga An-Nahas dan Ibnu Mardawih dan Ibnu Dharis. Mana ramai yang meriwayatkan bahawa kata-kata daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas bahawa nama surah Al-Mudaththir ini nama dia surah Mudaththir. Dari Tauqifiyah Tauqifi. Ya. Dan yang itu dinamakan dalam mushaf dan ditulis juga dia dalam kitab tafsir dan juga sunan Nabi SAW yang lain. Dinamakan surah Mudaththir ini kerana dibuka dia dengan sifat berkenaan, dengan kata sifat berkenaan. Itu yang disifatkan dengannya Nabi SAW ketika mana turunnya ayat tersebut. Dan asal perkataan Mudaththir ini dia berkataan tadathara mutadathirun, iaitu orang yang berkelubung dengan pakaiannya untuk ditidur ataupun dia mendapatkan kepanasan. Okey. Itu yang digunakan lafaz ni. Dan kelebihan surah ini telah datang telah datang dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari hadis nombor 4541. Okey. Dalam hadis berkenaan daripada Yahya bin Abi Katsir. Okey, dia kata apa? Sa'altu Aba Salamata Ibn Abdul Rahman an awwali ma nazala min al-Quran.
Dia kata aku tanya kepada Abu Salamah berkenaan dengan bin Abdul Rahman mengenai apakah yang pertama turun daripada Al-Quran. Beliau berkata, ya ayyuhal mudaththir. Qultu wa yaquluna iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi orang katakan yang turun pertama adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Abu Salamah berkata Abu Salamah, sa'altu Jabir bin Abdullah. Aku tanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an dzalika mengenai perkara itu. Wa qultu lahu mithla alladhi qulta. Faqala Jabir la uhaddithuka illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita akan baca kejap lagi. Maksud dia ada yang mengatakan bahawa dia antara surah yang pertama turun daripada Al-Quran Karim. Disebut kelebihan dia. Tapi dari segi asasnya banyak para ulama, jumhur para ulama menyatakan ia turun dia turun selepas daripada Iqra, bukan surah yang pertama. Baik, ini insya-Allah kita akan sambung Abang mula tak apa. Tak apa mula. Peluh tak banyak pahala insya-Allah. Cari parking tak ada. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dia kata dekat situ Ibnu Katsir berkata, sabata fi sahih al-Bukhari, hadis yang kita sebut tadi lah, an Jabir, daripada Jabir bin Abdullah, annahu kana yaqulu, bahawa dia dahulu berkata, awwalu syai'in nazala minal Quran, perkara pertama yang turun daripada Al-Quran adalah ya ayyuhal muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir. Ini kata-kata yang datang daripada Jabir bin Abdullah. Wa khalafahul jumhur, dan telah menyanggahi beliau siapa? Jumhur para ulama. Jumhur para sahabat bersama. Fadhahabu, maka mereka semua berpendapat anna awwalal Quran, bahawa yang pertama daripada Quran ini yang turun, nuzulan dari segi turun, qauluhu ta'ala, firman-Nya ta'ala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini itu yang mula-mula turun sebenarnya. Dan bahkan dalam hadis-hadis yang sahih banyak mengisyaratkan kepada tajuk berkenaan. Kama sayati bayanu dzalika hunalika. Kama tu ada alif, tekan kam, tulis itu jadi kam. Kama, sebagaimana, tambah alif. Nampak tak alif nak tambah kat mana? Okey. Okey. Kama sayati bayanu dzalika hunalika. Akan datang, sebagaimana akan datang penjelasan demikian pada tempatnya nanti pada tempatnya nanti kita akan di sana nanti dia kata. Warawal Bukhari, ini yang dikatakan tadi Dan mereka Imam Bukhari an Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir, qala, beliau berkata, sa'altu Abu Salamah bin Abdul Rahman, aku telah tanyakan Abu Salamah bin Abdul Rahman, an awwali ma nazala min al-Quran, mengenai apa yang pertama turun daripada Al-Quran. Mana dia tanya kepada salah seorang tabi'in ini berkenaan dengan apakah yang mula turun dari Al-Quran. Qala, berkata Abu Salamah ibn Abdul Rahman, ya ayyuhal muddaththir. Dia kata surah itu yang pertama turun itu ya ayyuhal muddaththir, itu yang mula turun. Qultu, berkatalah Yahya bin Ibnu Katsir. Dia kata apa? Yaqulun, mereka berkata, orang ramai berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan itu kan yang orang cakap kan? Surah yang pertama turun adalah surah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, sa'altu Jabir bin Abdullah an dzalika. Aku telah tanya Jabir bin Abdullah mengenai perkara berkenaan. Wa qultu lahu mithla ma qulta li. Dan aku kata pada dia sebagaimana kau kata padaku. Wa qultu lahu, aku kata pada dia mithla ma qulta li, sebagaimana kau kata padaku. Dan dia kata apa? Faqala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah, la uhaddithuka illa ma haddathana Rasulullah SAW. La uhaddithuka, aku takkan cerita pada engkau illa, melainkan ma haddathana, apa yang diceritakan kepada kami oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cerita, apa Rasulullah cerita itu aku akan cerita balik pada engkau. Qala, baginda bersabda, jawartu bi Hira, mana aku duduk diam di Hira, mislam, dia kata untuk tempoh tertentu. Dan memang kita tahu bahawa Nabi SAW pada tempoh tertentu Nabi duduk berdekatan dengan Hira, duduk dalam dia beribadat dan sebagainya. Okey. Falamma qadaitu jiwari, dan bila aku selesai saja tinggal di Gua Hira tu, tempoh dia, habattu, aku pun turun daripada Gua Hira. Pasal bukit tu tinggi, dia normally orang kita suka naik atas tu.
Dia kena naik pagi-pagi supaya sampai atas tu cepat. Dia dah berapa jam? Siapa nak naik? Ha? 4 jam naik sampai atas. Berapa jam? Siapa nak naik? Aku Hira tu, aku Hira. Berapa jam? Naik pagi pukul apa, keluar pukul apa, sampai pukul apa atas tu? Tak ingat? Saya tengok peristiwa Ustaz Don pergi travel sama haji tu, dalam haji tu 2 jam. 2 jam, okey. Ustaz televisyen kata 2 jam, okey. Apa? Ustaz televisyen kata 2 jam. Anyway, kita kata, jadi turun. Nabi naik turun lah gua berkenaan. Naik, duduk ibadat di sana kemudian turun. Jadi dalam hadis ni, Jabir bin Abdullah kata Rasulullah cerita pada dia, falamma qadaitu jiwari habattu. Okey. Bila aku turun daripada gua selesai aku punya waktu duduk di sana, habattu aku pun turun. Habata turun habattu aku pun turun. Fanudi itu, lalu aku dipanggil, aku diseru, Nabi kata. Fanazartu an yamini falam ara syai'an. Aku pandang kanan aku tak nampak apa-apa. Okey. Wa nazartu an shimali, dan aku tengok ke arah kiriku, falam ara syai'an, aku tak nampak apa-apa. Wa nazartu amami falam ara syai'an, dan aku pandang depan aku pun aku tak nampak apa-apa. Wa nazartu khalfi, aku tengok belakang aku pun, dia kata falam ara syai'an, aku tak nampak apa-apa. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'a. Maka aku angkat kepala aku, tiba-tiba aku nampak satu benda. Okey. Fa'ataitu Khadijah, lalu aku datang kepada Khadijah. Fakultu, lalu aku kata pada Khadijah, dassiruni, selimutkanlah aku. Wasubbu alayya ma'an barida, dan inilah, siramkan ke atas diri badan aku ni air yang sejuk. minta siram air. Pasal dia ketakutan Qala fadassaruni wasabbu alayya ma'an barida. Lalu mereka pun apa? Telah menyelimutkan aku dan mereka tuang ke atas diriku ini air yang sejuk. Okey. Qala, berkata betul? Baginda Rasulullah berkata, fanazalat, lalu turunlah, ya ayuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan, dan Tuhanmu hendaklah kamu agungkan. Ya, ayat tu. Dan hadis ni sahih dalam Bukhari. Hakadha saqahu min hadzal wajhi. Demikianlah, ini Ibnu Katsir pula kata, demikianlah hadis ini, saqahu, dibawa oleh dia, min hadzal wajhi, daripada bentuk ini, daripada arah ini. Pasal dia actually, kalau kita baca yang lain, ada tambahan-tambahan. Contoh macam yang lafaz yang akan datang, yang kita akan baca, tiba-tiba aku nampak malaikat yang aku nampak dalam Gua Hira dulu. Itu ada lafaz yang akan datang nanti, yang menyokong pendapat bahawa surah Iqra itulah yang datang sebagai yang pertama, bukannya surah Al-Muddathir. Jadi tak apa, kita baca lepas ni. Jadi kata apa? Dia kata hakadha saqahu min hadzal wajh. Demikianlah yang dibawakan oleh dia daripada bentuk ini. Wa qad rawahu Muslimun an Abi Salamah. Dan demi sungguhnya telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Muslim, daripada siapa? Daripada Abu Salamah. Qala, beliau berkata, fa akhbarani Jabir bin Abdullah, lalu memberitahu aku Jabir bin Abdullah, annahu sami'a Rasulullah SAW, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW yuhaddithu, menceritakan, an fatratil wahyi, berkenaan dengan tempoh putusnya wahyu. Fatrah tu maksud dia tempoh berhenti, bukan fitrah, fatrah. Dia kata yuhaddithu an fatratil wahyi, menceritakan tentang putusnya wahyu, masa lepas turunnya wahyu. Ini maksudnya kalau lafaz Muslim ni, soalan nampak, kita nampak apa? Sequence dia maksudnya ada dah turun, putus wahyu. Ni kisah yang datang. Fabaina ana amshi, yang dalam lafaz Muslim, fabaina ana amshi, sedang mana ana amshi, aku berjalan. Sami'tu sautan minas sama', tiba-tiba aku dengar satu suara daripada langit. Farafa'tu basari, aku angkat kepalaku ke atas. Qabla qibalas sama', ke atas. Farafa'tu basari, aku pun angkat kepalaku qibalas sama', ke arah langit, ke arah atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, tiba-tiba malaikat yang telah datang kepadaku di Hira, di Gua Hira itu, qa'idun, sedang duduk, ala kursiyin, di atas satu kursi, bainas sama'i wal ardh, apa-apung di antara langit dan bumi. Tapi ini maksud dia, tapi ketika Nabi tengok tu masih lagi bukanlah rupa asal Jibril sebenarnya. Sebab Nabi SAW sendiri dalam hadis yang lain, Nabi kata lihat Jibril tu, dia sadal ufuk, mana ufuk tu semua sekali penuh dengan badan Jibril. Itu yang Nabi SAW lihat sampai Nabi pengsan. Yang ini kisah ni, dia kenal Jibril macam mana dalam hadis yang datang ni, dia kenal dalam apa? Tengok dalam Hira, tengok dalam Hira. Dia kata apa?
Fajasastu minhu, maka aku pun rasa ketakutan daripadanya. Hatta hawaitu ilal ardi, sehingga aku jatuh ke tanah. Fajitu ila ahli, lalu aku datang jumpa kepada keluargaku. Fakultu, lalu aku kata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku. Fazammaluni, mereka selimutkan aku. Okay? Fa anzalallah, lalu Ta'ala pun turunkan, ya ayuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Sehinggalah ayat fahjur, jauhilah, tinggalkanlah. Warujza fahjur, sampai ayat itu. Qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, ar-rujza al-awthan. Ar-rujza tu maksud dia kotoran ataupun kejahatan tu adalah awthan, berhala-berhala. Thumma hamiyal wahyu wa tatabang. Kemudian berterusanlah datangnya wahyu dan juga datanglah wahyu dan juga tatabaa, berterusan datang. Lepas tu sekuens wahyu tadi mungkin kerap beberapa hari sekali, pada sekali turun satu ayat, atau sekali turun satu ayat tu pun seminggu sekali ke. Jadi Nabi dapat benda tu sebagai berterusan. Itu dalam sahih Muslim macam tu. Hadza lafzul Bukhari, hadis yang ni yang kita nak baca ni, walaupun kita kata Muslim riwayatkan, tapi lafaz kita baca ni lafaz Bukhari. Mana Bukhari datangkan semua sekali lafaz. Yang datang tadi dengan bentuk kata apa? Jabir kata yang datang murid surah Mudaththir pun dia datangkan, yang ini pun dia datangkan juga. Wa hadha siyaq huwal mahfuz, dan baris ataupun bentuk lafaz inilah yang terpelihara, terjaga sebenarnya. Wa huwa, dan lafaz ini bila kita baca balik banding yang pertama tadi, yaqtadi, memberikan pengertian, annahu qad nazala al-wahyu qabla hadha, bahawa telah datang wahyu sebelum itu. Sebab kalau dalam kisah yang awal tadi macam itulah first time terima wahyu, tapi kalau kisah yang ni orang yang sama ceritakan, tapi pengertian dia kata malaikat yang aku jumpa di Hira, maksudnya dia jumpa dah. Maksudnya dia dah diterima wahyu. Dan bahkan hadis datang dengan menceritakan putusnya wahyu sementara. Maksud meaning that ada wahyu telah sampai sebelumnya. Okey. Dia kata apa? Liqaulihi, kerana sabda baginda ketika dalam tu, fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, tiba-tiba ada tiba-tiba kelihatan malaikat yang datang kepadaku di Hira. Wa huwa Jibril hina atahu, ketika mana Jibril datang pada baginda, biqaulihi, dengan firman Allah Taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia daripada alaq ni, segumpal darah. Ada kata segumpal darah. Okay? Iqra, bacalah, dan Tuhanmu lah yang lebih mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi kita kata ayat ni yang dikatakan turun dalam wahyu yang pertama. Iqra itu. Jadi pendapat yang Jabir bin Abdullah tadi, actually kalau kita perincikan balik, lebih jelas yang berikutnya, bukan yang pertama. Thumma innahu hasala ba'da hadha fatrah, dan sungguhnya terhasil setelah daripada apa yang turun dari Iqra tadi, putusnya wahyu selama tempoh tertentu, agak lama. Bahkan selepas clarification yang berlaku daripada Warqah bin Naufal, dia clarify, dia kata engkau adalah utusan Allah Ta'ala, tapi lepas tu wahyu putus. So Nabi SAW ketika itu sedih, bimbang, takut benda tu hanyalah satu kali datang, takkan datang lagi, dan kita kata yalah, benda tu nanti akan menyebabkan orang ejek dan sebagainya. So dia takut dia hilang akal. Tapi benda tu berkenaan, kita kata Allah Ta'ala tangguhkan supaya Nabi bersungguh-sungguh nak lagi, dan lepas tu Allah Ta'ala berikan yang berikutnya. Okay. Thumma nazala al-malaku ba'da hadha, kemudian turunlah malaikat sesudah kisah berkenaan. Kemudian selepas daripada tempoh putusnya wahyu, kemudian datang Jibril yang dalam kisah yang datang tadi. Dia kan Nabi kata, dia kata tengok kanan tak ada, kiri tak ada, belakang tak ada, depan tak ada, pandang atas nampak benda, tapi tak sebut apa benda. Tapi dalam yang lain tadi, yang riwayat yang dalam Bukhari Muslim tadi, dia datang dengan lafaz yang detail. Maksud dia pandang tu, dia kata nampak siapa. Kalau tidak, dalam hadis yang mula tadi baca, dia pandang atas, ra'aitu syai'an, aku nampak sesuatu. Dia tak sebut apa benda. Dan dia balik rumah dalam keadaan ketakutan. Tapi yang ini disebut siapa dilihat. Dan bila disebut siapa dilihat tadi, dia kata tiba-tiba aku dapati malaikat yang di Hira dahulu sedang duduk di atas satu kursi di atas langit dan juga bumi. So menunjukkan bahawa dikenal malaikat yang sama yang datang pada dia dalam Gua Hira. So menyokong lagi pendapat jumhur yang menyatakan bahawa surah yang pertama adalah Iqra. Muddaththir turun pertama selepas mana putusnya wahyu. So putusnya wahyu. Dia kata wa wajhul jam' anna awwalu syai'in nazal ba'da fatratil wahyi hadhihi surah. Dan bentuk kalau kita kata nak faham
kita nak kumpulkan, mana nak kata Jabir bin Abdullah yang first hadis tu macam mana? Maksud dia, kita himpunkan pengertian bahawa yang pertama, benda yang pertama turun setelah putusnya wahyu, kan turun Iqra', lepas tu nama Nabi tunggu, tak turun wahyu. Yang mula-mula sekali turun lepas wahyu putus adalah ni. Hadis surah ini. Betul jugalah, dia pertama turun setelah mana putusnya wahyu permulaan. Maksudnya dia pasal lepas daripada turun ni, dia berderet turun, tak berhenti-henti turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Mungkin Allah tangguhkan sikit dan sebagainya, tapi wahyu tu akan turun kepada Nabi SAW. Pasal tempoh 23 tahun. Kita kata turunnya Al-Quran Karim tu, mana dia turun mungkin 5 ayat sini, 3 ayat sini, 1 ayat sini. Dia berdasar pada occasion dan juga keadaan. Tapi benda tu start daripada turunnya Ya Ayyuhal Mudaththir tu, dia tataba'ah. Dia silih berganti datang. Tapi daripada Iqra' tadi, tak. Iqra' datang dia saja. Kemudian tempoh yang panjang, Nabi tak ada apa. Tapi yang ini terus pemanjang. Itu maksud dia. Itu Nabi dah diberi tanggungjawab. Start tu tanggungjawab dah. Kalau permulaan tadi baru diberitahu, dikhabarkan tentang dia ada, dia kita panggil apa, dia sebagai diperhentikan sebagai rasul. Mana jumpa Jibril alaihissalam, dan Waraqah bin Naufal clarify, kata betul. Tapi dalam masa yang sama tak ada arahan untuk buat apa. Di sini datang arahan untuk apa dia patut buat. Okay, first arahan lah kita kata. Okay. Tak ada parking ya, sian. Okay. Banyak semua tak bagi pahala banyak. Letih je cek parking. Ya, tak apa. Saya pun tangguh kelas ni sebenarnya, saya lewatkan sikit kelas. Dia kata apa? Kama rawal Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, thumma fatara al-wahyu anni fatratan. Dalam lafaz Imam Ahmad kemudian putus daripadaku wahyu ni satu tempoh yang tertentu. Fabaina ana amshi sami'tu sautan minas sama', maka sedang mana aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, laku angkat kepalaku kibalas sama', ke arah langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira', tiba-tiba malaikat datang kepadaku di Gua Hira', qa'idun, sedang duduk, ala kursiyin, di atas satu kursi, bainas sama'i wal ard, di antara langit dan juga bumi. Fajustu minhu faraqa, lalu aku pun datang gerun, takut kepadanya, kerana ada kebimbangan, takut sangat pada lihat malaikat tu. Thumma hawaitu al-ard, aku turun jatuh ke bumi, tengok apa yang berlaku tu. Fajasaitu ahli faqultu lahu, lalu aku datang cepat dalam keadaan runsing, jumpa keluarga aku. Faqultu lahu, aku kata pada mereka, zammiluni, selimutkan aku. Fazammaluni, maka mereka selimutkan aku. Fa anzalallahu, Allah Ta'ala pun turunkan, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu hendaklah kamu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. War rujza fahjur, dan kejahatan hendaklah kamu jauhi. Thumma hamiyal wahyu, kemudian berterus jadi hangatlah wahyu, jadi hangat, maksudnya sentiasa wa tataba'a, dan juga berterusan. Mana sentiasa baru datang, pada datang. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh dua sekali, itu Bukhari Muslim juga. Akhrajahu, dia keluarkan hadis ini. So lafaz yang datang di sini pun diterangkan bahawa Nabi kata putus daripada wahyu satu tempoh yang tertentu. Faham Dan kena ingat, telah timbul dalam masalah ni. Ni dalam Bukhari sebenarnya hadis ni. Tapi banyak orang tak perasan, dan sering orientalis barat pakai kisah ni. Bila mana fi ma balaghana. Okey, ni kata-kata apa? Kata-kata Zuhri sebenarnya. Az-Zuhri. Ya, kata taradda kot. Taradda. Ni ya. Fima balaghana, macam ni tulisan tak ingat. Ya. Balaghana. Dia pasal benda ni dipanggil balaghat Zuhri. Imam Zuhri bila dia ceritakan berkenaan wahyu tu datang, dia kata apa? Dia kata Nabi sedih ketika putusnya wahyu. Tapi dia cerita, dia kata Nabi ketika sedih tu tadi hampir-hampir nak terjun daripada bukit. Actually benda ni banyak dipakai oleh orientalis barat. Dia kata tengok Muhammad pun tak tahu dia Nabi ke tidak. So actually wording tu masalah. Sebab apa?
Sekejap hazina. Okey. Ya, fahazina kot. Fatarul wahyu. Lafaz Muslim tak ada masalah, lafaz Bukhari ada sikit. Pasal dalam lafaz tu dia ada timbul tajuk berkenaan dengan masalah terjun di bukit tu. Sekejap. Dia actually lafaz tersebut apa yang Zuhri kata, dia kata ikut dia Nabi sedih dan ikut apa sampai pada kami. Jadi lafaz tersebut bukannya dia dengar daripada riwayat siapa? Tambahan dia lah, balaghat Zuhri. Mana benda sampai daripada Zuhri kata. Mah? Yang Quran sepatutnya dari settle, tapi banyak orang kita tak tahu benda berkenaan. Pasal bimbang tadi benda berkenaan sebenarnya simple, tapi kerana benda tadi tak diketahui sampaikan ada orang diingatkan benda tu betul. Memang dalam Bukhari, tapi phrase tu bukannya yang dalam Bukhari punya kata-kata daripada hadis Nabi. Bahkan dia datang melalui apa yang dikatakan oleh Zuhri. Zuhri ni dia kata ikut apa sampai pada kami. Nabi sedih sangat, sampaikan ikut apa sampai pada kami, hampir-hampir nak terjun daripada bukit. Benda ni sebenarnya kita kata bukan sampai kita kata tidak sahih daripada Nabi SAW bahawa baginda cuba nak bunuh diri kerana tak tahu dia betul ke tidak. Ini salah Bahkan lafaz yang datang tadi, bila Zuhri gunakan lafaz tersebut, dia dikira lafaz tu balaghat Zuhri tadi tak dikira sebagai nas hadis. Bahkan dia termasuk daripada teks tambahan penjelasan. Macam dalam hadis Bukhari Muslim bila disebut yatahannasu fi. Yatahannas, mana Nabi duduk dalam gua Hira, yatahannas. Lafaz macam tu. Itu Aisyah lafazkan. Lepas tu ada dalam lepas tu wahwa tahannus adalah at-ta'abbudu layaliya zawatal adadi. Mana beribadat waktu malam beberapa hari sebilangan hari dia kata. Ta'abbud tadi bukan lafaz hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu penjelasan perawi hadis. Bukannya daripada sahabat Nabi mengatakan benda berkenaan. Macam juga masalah yang disebut dan dijawab oleh Muhammad Abu Syuhbah. Dan dia sebut berkenaan dengan tajuk Sirah Nabawiyah ni, dia terangkan dengan detail tajuk ni. Kerana banyak orang gunakan kisah ni untuk kenakan. Actually kata saya dalam certain buku-buku yang orang terlibat tulis yang kadang-kadang menjadi sebab untuk orang Islam baca. Dia tengok kisah berkenaan, lepas tu dia datang doubt. Dia kata Nabi pun rasa macam nak bunuh diri, entah ya tak tidak, entah dia pun tak yakin dengan apa dia dapat. Tak, itu masalah yang tak boleh kita, sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran aman rasul bima unzila ilaih. Allah Ta'ala kata dalam Quran dalam surah Al-Baqarah amanar rasulu bima unzila ilaih, telah beriman rasul ni terhadap apa yang turun kepadanya. Maksudnya dia tak ada doubt, tak ada keraguan, tak ada sangkaan, tak ada agaknya. Kita boleh agaknya, mana kita tengok je agaknya, boleh agaknya, tapi Nabi tak ada agaknya. Apa yang Nabi sampaikan itu adalah pasti, firm, tidak ada goyang di situ. Dia jaga-jaga bab ni. Pasal dalam masalah putus wahyu tu banyak orang cuba datangkan cerita, di situ ada termasuk sikit kisah tu. Kisah kata nak terjun daripada bukit tu sering dinukilkan. Orang barat ambil dan evidence itu dalam lafaz Bukhari. Cuma benda tu bukan dalam teks hadis, tapi sebutan daripada perawi hadis tentang kisah berkenaan. Tak maksud teks faham Baik. Faqauluhu, maka firman Allah Ta'ala lepas tu, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ai syammir ansakil azmi, mana marakkanlah daripada batasan keazaman. Mana bangun daripada baring-baring tu, bangun, tegakkan diri kamu, okey. Mana kalau tidak kan baring je kan. Saya nak sikit tak. Pasal kita tegakkan betis keazaman maksud dia. Maksud dia bangun, bersemangatlah wa anzirin nas, dan peringatkanlah orang ramai. Wa bihadza hasal irsal, dengan inilah akan berlakunya perutusan. Mana bila jadi rasul ini, maksud dia rasul itu rasul bila dia kerja untuk menyampaikan. Kalau dia tak kerja menyampaikan, dia jadi rasul macam mana? Sebab rasul itu tugasnya menyampaikan. Bila tak menyampaikan, tak dipanggil rasul. Rasul kerja dia sampaikan kan. Nama dia rasul tadi, rasalah. Rasul ni adalah untuk mengutus, menyampaikan perutusan.
dan dia diutuskan. Allah Ta'ala yang mengutus. So mesti ada penyampaian. Kalau tak ada penyampaian, maka tidak dikira sebagai perutusan. Kama hasala bil awwalin nubuwah, sebagaimana yang terhasil pada awal kenabian. Okey. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu hendaklah kamu besarkan, itu azim, agungkan. Azim, azzama, azzama, agungkan. Azim, ada sabdu situ. Ai wa rabbaka fakabbir ai azim, hendaklah kamu agungkan. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, wa thiyabaka fatahhir, pakaian kau hendaklah kamu bersihkan. Pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Ai maksud dia Ibn Abbas, Ibn Abbas, annahu ata rajulun fasalahu an hadhil ayah. Ibn Abbas, bahawa sungguhnya telah datang kepada dia seorang lelaki, fasalahu, dia tanya Ibn Abbas an hadhil ayah, mengenai ayat ini. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Qala, berkata Ibn Abbas, la talbasuha ala maksiatin wala ala ghadratin. Mana kau tak pakai pakaian berkenaan di atas kemaksiatan, untuk buat maksiat, dan bukan juga di atas apa? Ghadra, untuk apa? Untuk apa? Buat tipu daya. Maksiat atau tipu daya, itu maksud dia. Walaupun kita kata literally memang kita kata bersihkan pakaian, kita akan baca, tapi maksud dia pakaian kamu nak kamu bersihkan. Maksudnya jangan gunakan pakaian tadi yang diberikan Allah Ta'ala kemudian kotorkan dia dengan apa? Dengan kita gunakan untuk buat maksiat. Ini biasa orang pergi pakai baju untuk maksiat, kan? Dia nak menunjuk, nak menyombong, nak tayang diri dan sebagainya, biasalah, itu maksiat lah. Ataupun gunakan untuk tarik perhatian orang. Itu sebab kenapa dalam Islam ni kita kata benda macam ni kita maksiat. Dan bukannya untuk penipu daya. Kadang-kadang ada orang tu pakai tipu baju cantik, sebenarnya dia miskin, tipu orang, kan? Oh, saya sekian. Ataupun zaman sekarang ni macam apa? Pakai baju tak alim pun, pakai baju macam ulama. Oh, takut sungguh kita tengok. Nampak muka tu astagfirullahalazim, kan? Oh, sujud kat kaki, astagfirullah, kata, kan? Tapi benda tu tak layak pun. Perempuan janganlah kata saya tak nak pakai tudung kerana nampak alimah sangat, tak ada. Itu Allah Ta'ala perintahkan, tak kira alim tak alim kena pakai. Okay? Itu pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kan? Dia sebut dalam surah An-Nur ayat 31, maknanya apa? Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin. Hendak mereka melabuhkan tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. So meaning that tudung tu dah ada, labuhkan lagi. Meaning macam tu, faham? So maksud dia tidak timbul masalah, oh nanti nampak alim sangat, tak ada. Kalau ada kata orang menipu orang, ada, kan? Dia tak alim pakai baju-baju jubah, serban dan sebagainya, kelentong je. Tanya bahasa Arab, huwa huma hum, tak hafal. Huwa huma hum, betul diam. Tak ingat. Itu betul, pasal ini kita kata konteks sebenar. Mana jangan pakai pakaian untuk maksiat, jangan pakai pakaian untuk apa? Untuk buat tipu daya pada orang. Zaman dulu kan, kita nak orang percaya kita, kan? Dalam korporat pun ada. Kan, duit tak ada pun, pakai biar ganas, kan? Pakai ganas, kan? Pakai jam mahal, baju mahal, kereta mahal. Dan sebenarnya untuk tipu orang. Ini biasa tokek MLM biasa buat kerja ni. Serius? Betul tak? Jangan main ke? Kan, benda macam ni kita kena jaga balik. Jangan, benda itu maksudnya Ibn Abbas menyatakan. Thumma qala, kemudian berkata Ibn Abbas, ama sami'ta qawla Ghailan ibn Salamah as-Saqafi. Kau tak dengar ke kata-kata Salamah ibn Ghailan ibn Salamah as-Saqafi? Fa inni bihamdillahi la thawba fajir. Maka dia kata sungguhnya aku ini demi Allah, dengan pujian Allah kepada Allah Ta'ala, la thawba fajirin, tiada pakaian kejahatan. Labis tu aku pakai. Wala min ghadratin ataqanna'u, dan bukan juga dengan tipu daya aku taqannu, aku berselindung. Dia kata khina ni topeng. Okey. Jadi dia kata ini Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi bersyair. Dia kata aku dahulu dengan pujian kepada Allah Ta'ala, tidaklah pada aku ni pakaian yang jahat aku pakai, dan tidak juga dengan tipu daya aku bertopeng, dia kata. Maksud dia yang Ibn Abbas kata pada dia. Mana tak terangkan berkenaan dengan maksud pakaian tadi. Bukan hanya maksud dia bersih. Banyak orang pakai baju bersih, tapi untuk apa dia pakai? Kan, kadang-kadang pakai itu macam tadilah kita kata, kalau dalam korporat tipu orang. Orang nampak dia ni businessman yang berjaya. Kan, pakai kereta, pakai sekian. Padahal tipu je. Dia miskin je, duit tak cukup pun. Kan, tunjuk dengan orang, kan, saya sekian-sekian. Itu dalam masalah dunia. Yang akhirat pun ada juga. Pakai ini, pakai serban, pakai sekian-sekian, tongkat ini, tongkat itu. Lepas tu tipu. Ada apa? Padahal dia dengan paling tak takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, pantang nampak dua depa dia akan ni. Habis semua orang dia jadikan bini dia. Kan, semua anak orang ni, anak orang tu. Perasan tak? Betul tak realitinya? Ini yang dimaksudkan dengan apa? Bukan penipu daya, bukan dengan kejahatan. Pakaian yang dipakai. Tapi normalnya orang pakai pakaian tadi untuk tunjukkan macam tu. Kan? Dan itu jangan kita terlampau ni sangat. Terlampau kata, bukanlah maksud saya tak usah kemas.
Memang orang kata ustaz kat sini selekeh sikit. Tapi minta maaf cakap bukan kita tak nak kemas, tapi biasalah kita anggap diri kita ni biasa. Jangan sampai nanti kita tunjukkan orang kita pakai sekian kan. Lepas tu nanti tengok kat luar pakai t-shirt je. Kan? Itu biasalah juga. Kan? Benda tadi kita tak nak luar daripada tabi'i. Mana pakaian itu dipakai bukan untuk maksiat, bukan untuk tipu daya kepada orang lain. Mana apa kita itulah kita. Tapi jangan kata macam kata jangan pakai benda tak senonoh, betul? Kan nanti kita berpura-pura. Tak ada, jangan macam tu. Tak ada orang yang tinggalkan arahan Ta'ala lillahi ta'ala. Tahu? Tinggalkan perbuatan lillahi ta'ala. Maksud dia benda yang Allah Ta'ala haramkan, kita langgar, maksud kita tahu. Tak nak nanti ada rosak hati dah, dia kata. Nanti niat bukan lillahi ta'ala. So dia langgar. Kan? Tak tutup aurat kenapa? Lillahi ta'ala. Tak nak menunjuk nanti orang kata alim sangat. Kan? Tak boleh lah macam tu. Kenalah pakai. Itu pasal benda tadi tak ada dalam perkara tersebut kerana manusia. Jelas Wa qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, an Ibnu Abbas, fi hadhil ayah, berkenaan ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaimu hendaklah kamu suci, dan hendaklah sucikan. Qala fi kalamil arabi naqiyas thiyab mana bersih ataupun suci pakaian berkenaan. Maksud dia maksudkan thiyabaka fatahhir naqiyah, naqa wa qala Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, an rajulin an Atha an Ibn Abbas. Sufyan Ats-Tsauri kata dia seorang lelaki daripada Atha Ibn Abbas. Tu ada majhul tu. Kalau dalam perkataan hadis bila orang kata an rajulin minas sahabati tak apa. Kalau bukan sahabat an rajulin macam tu tak pakai. Pengertian ni tak pakai tapi tak apa, kita tengok sini. Kata an Ibn Abbas fi hadhil ayat, berkenaan ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu adalah kamu bersihkan itu minal ithmi, daripada dosa. Sebenarnya meaning ni dua sekali sebenarnya, bukannya satu je. Okey. Wa kadza qala Ibrahim An-Nakhai. Demikian dikatakan Ibrahim An-Nakhai. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu adalah kamu sucikan, ay qala nafsaka laisa thiyabahu. Okey, mana diri engkau tu sebenarnya kau nak bersihkan, bukannya pakaiannya. Ini pakaian kita bersihkan, diri itu kotor tak guna juga. Itu sebenarnya. Tapi janganlah pula pakai kotor. Sebab apa? Sebab tak nak ni, tak. Pakai elok. Tapi diri tu dahulu mulakan dengan dalam diri dahulu. Banyak orang tu, kita tahu panduan Al-Quran Karim ni dah nyata. Cuma pasal orang tak baca tafsir, tu je masalah. Bila masuk dalam masalah fiqhiyah, orang tak baca tafsir, dia akan kata, ini baju bersih, udahlah. Sahlah semayang tu. Syirik dalam hati tu tak kisah. Ya, itu masalah dia. Pasal ikutkan sebenar apa yang dilafazkan oleh Ibn Abbas tadi dalam pengertian yang kita baca tadi, dan oleh oleh Ats-Tsauri, dan juga oleh yang sekarang ni Ibn Nakhai. Maksud dia lebih kepada masalah apa? Jiwa. Pasal kita kata pasal nak bergerak untuk lillahi ta'ala tadi, kena bersihkan. Pasal dalam benda tersebut akan datang cobaan, godaan dan sebagainya, tawaran macam-macam. Kan orang datang untuk mengalihkan kita daripada jalan Allah Ta'ala. So, syaitan ni dia bukannya datang kacau kita bila kita duduk buat jahat je. Buat jahat tu syaitan penuh. Bila buat baik syaitan tak datang. Tak, syaitan datang. Kalau tidak masukkan dalam Al-Quran Karim dan surah An-Nahlu ayat 96-98, Allah Ta'ala nyatakan kan 98 sampai 100, Allah Ta'ala nyatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Mana apabila kamu baca Quran, nak baca Quran kan, fasta'iz billah, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang rajim. Meaning nak buat baik pun syaitan akan datang. Jangan salah faham. Masa dia nak buat dakwah ni, syaitan tak datang. Tak, syaitan akan datang. Lagi banyak dia datang. Itu jangan, banyak orang salah faham, dia ingatkan benda tu hanya fizikal. Tak, dalaman tu bahaya. Pasal dia akan datang, dia ajak orang tu untuk tinggalkan daripada ikhlas kepada tak ikhlas. Daripada ikhlas kepada tak ikhlas. Daripada lillahi ta'ala kepada tak lillahi ta'ala. Tu in the end banyak kita lihat. Orang-orang yang kata guru mursyid ni, mursyid ini ke mursyid itu ke, perasan tak? At first, saya dengar dulu Tuan Haji ceritakan. Dia kata semua tak ampunkan beliau, Asy'ari Muhammad tu, ketika mula dia berceramah dulu dekat ni. Kita dah belajar ni, kita baca tengok dia ceramah dia tak ada benda pun. Tapi dahulunya orang Malaysia ni dengar ceramah dia, nampak sangat keikhlasan dia. Itu yang keluar harta orang bagi kat dia tu. Tapi in the end, at the end tu, penghujung tu ke mana? Tu bahaya sebenar. Banyak orang salah faham. Dia kata benda permulaan tu memang orang boleh. Tapi jangan lupa bahawa tengah-tengah buat benda tadi, syaitan akan datang untuk kacau kita. Talbis. Dia akan datang, dia belik sini, dan sekali kita macam, saya lah Imam Mahdi. Habis, tak pasal. Kan, rasanya Jawa. Kan? Tak boleh lah, tak boleh. So, konsep sebenarnya dalam Islam ni, bila kita nak buat kebaikan, kau terangkan kum fa'anzir. Nak buat lillahi ta'ala ni. Tapi,
Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kau hendaklah kau bersihkan. Itu yang dikatakan oleh apa Ibrahim Nakhai. Dia kata apa? Dia kata nafsaka laisa thiyabaka. Berkata Mujahid, dia kata nafsaka laisa thiyabaka. Pakaian kau, diri kau bukannya pakaiannya, bukan pakaian diri itu. Itu yang sebenarnya dia kata, yang ni pengertian dia. Pasal kalau kita refer balik, kalau orang tu tak ada baju melainkan itu saja, memang dia tak ada kemampuan nak beli baju yang elok. Tapi bersihlah, kan bersihkan gunakan air tak ada masalah. Dia tak ada pakaian lain, itu saja dia ada. Hati dia elok, tak ada masalah. Tapi kalau orang tu pakaian dia banyak, cantik, tapi hati dia jahanam, rejected, semua amalan dia akan tertolak. Baju tak betul, boleh diterima lagi, tak ada masalah. Kau bukan sengaja pakai baju tak elok. Baju tak elok tu masalah lah pula. Kenapa busuk? Ini lillahi ta'ala kita. Mana ada? Kan? Tak mandi sebenarnya. Jadi kalau siapa pergi kan kat Yaman atau kat Sudan, dia ada musim. Musim apa? Orang-orang yang darwish dipanggil. Darwish ni, diorang ni kumpulan yang konon macam tak pergi sekian. Kalau dekat India, fakir dia panggil. Fakir. Ni yang Guru Nanak tu. Kan guru apa? Sai Baba tu kan dia katakan. Guru Nanak tu. Dia katakan itulah orang tu. Orang yang dia kata fakir. Nak kata Islam tak Islam, nak kata kafir tak kafir. Tapi cerita dia orang ni kahwin tidak, apa tidak, pakai baju macam tu kan, apa, kotor, busuk. Seriously, saya duduk sebelah. Saya kata ada seorang tu dia pakai baju hijau, darwish ni dia pakai baju hijau. Naik bas bas Yaman atau van Yaman, bukannya boleh apa jarak sepatu. Kan seat belakang sekali mesti 4 orang. Kalau tidak 5. Kan seat kan kalau bas coaster tu katakan 4. Kalau sumbat 5. Kalau kereta kita duduk kereta kan, depan tu sebelah driver tu mesti 2 orang. Kau tak kira, kau katalah kalau tak kau bayar penuh. Dia kata. Kalau tak belakang mesti 4 orang. Kereta bukan kereta Mercedes. Nissan Sunny kan. Besar-besar saiz tu je, macam besar saiz Proton je. Di bantai letak kat depan mesti 2. Ni driver, sebelah dia mesti 2 orang. Ni driver, sebelah dia mesti 2 orang. Belakang mesti 4 orang. Jika tidak, bayar semua sekali penuh. Kira 1, 2, 3, 4 naik selesa kan. Bayarlah semua sekali. Jadi cerita ni itulah. Jadi duduk dengan kawan-kawan ni yang baju hijau ni, la ilaha illallah la syarikalah. Ada kambing ke? Nak kata bau kambing tak juga, kambing tak hamil macam tu. Dia pelik sikit. Dia rasakan kotor itu apa rasa kusuk masai tadi. Islam tak ajar macam tu. Kita ada tempoh dia. Siapa nak ihram, yes. Jangan berdandan, jangan sekian. Kalau luar daripada waktu ihram, maka siapa ada rambut, fal yukrim. Mana berkata dalam hadis yang sahih, hadis Sahih Bukhari yang berkata, man kana lahu sya'run fal yukrimhu. Siapa yang ada rambut, maka elokkan rambut dia, muliakan rambut dia, sapu minyak dan sebagainya. Ni biarkan tak ada macam tu je, tak senonoh rupa. Contohnya lah. Betul orang pun cakap, Ustaz Adli pun rambut macam tu je lebih kurang. Jangan cakap Ya. Ya, dengar. Ni kita ceritakan berkenaan dengan apa ni. Jadi diorang kata, saya punya rambut wangi. Ya. Okey. Dia tak mandi. Dalam Islam tak ada. Jadi maksud dia bersihkan pakaian tadi memang kita kata simbolik kepada pembersihan diri sebenarnya. Namun begitu kata kalau kita perhatikan balik, bukan maksud dia hati bersih, badan kotor, tak boleh juga. Mereka dah dalam bersih, luar pun bersih jugalah. Mana starting from inner, kemudian luaran. Pakai benda yang bersih. Pasal Nabi SAW sendiri pun kita tak sukakan dengan bau yang busuk. Bahkan baginda tak benarkan para sahabat mana-mana yang makan bawang putih, bawang merah daripada masuk masjid. Kerana Nabi kata malaikat terganggu dengan apa yang manusia terganggu. Kalau bau tu busuk berisi manusia, busuk di sisi para malaikat. So tak boleh orang tu masuk masjid dalam keadaan busuk. Itu contohnya. Nabi tak benarkan masuk dalam masjid sini pun. So konsep dia maksud dia wangi dalam Islam ni bagus. Tapi perempuan janganlah pakai minyak wangi kan. Islam ni sungguh wangi. Tapi pasal benda tu tadi, kalau kita wangi pada diri kita sahaja, kita je bau lain cerita. Tapi mula melintas je bau tu kepada orang lain, maka haram. Faham Pasal Islamic attraction. Kalau nak wangi untuk suami je. Pakailah wangi ni. Kadang-kadang kat rumah tak wangi pun. Suami kata, bau apa ni kan? Dia cari bau, hapak dan sebagainya kan? Itu suami cari, tak ada. Tapi pakailah wangi untuk suami. Luar daripada minyak angin je. Kat luar habis apa Channel 5. Tu apa bukan Channel 5, apa nama? Apa benda entah nama minyak wangi tu aku tak ingatlah pula. Adalah minyak wangi macam-macam benda nama, kan? Siapa lah pula pakai? Saya pakai minyak wangi bukan saya pakai tak ada masalah. Itu saya pakai mana saya ingat. Kalau kata pakai untuk saya tak apalah, pakai untuk orang lain mana boleh. Poison keracun, la ilallah. Lancome Miracle. Lancome Lancome Miracle. Lancome apa benda entah. Nama macam-macam benda. Lah, benda ni saya kakak si 8 orang. Akak pusing mana? Kakak si 8 orang. Cerita apa?
Dia tak tahu dah, saya tak ni sangat pun. Biasa bedak-bedak ni Baby Johnson je. Kan? Mak mentua, mak arwah mak saya ajar macam tu, Baby Johnson je dia pakai. Itulah bau Baby Johnson. Jadi macam itulah. Mana bau tu kan dia kata jangan sampai menarik perhatian dan sebagainya. Jangan sampai wangi bau. Pasal Nabi kata fahiya zaniyah. Nabi kata fahiya zaniyah, bahaya. Tapi orang banyak tak kisah benda ni. Dia buat je. Nak wangilah untuk benda halal. Untuk wanita tak ada masalah. Tak payah orang kenal pun tak apa. Macam mana? Nak tegur macam mana? Banyak orang melawan. Kita tegur dia kata, tapi ustaz nanti busuk macam mana dia kata. Siapa nak cium? Kita cakap kan? Suami tak apa. Orang lain jangan. Dengar kalau lelaki tak apa. Wangi sangat gila-gila. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Pasal lelaki ni dia memang apa, tak ada masalah. Dia nak wangi. Siapa? Iya ke? Lelaki ni sebenarnya makhluk paling cantik. Paling. Tengok. Paling cantik, paling bangang, paling sekian lelaki. Okey. Tapi secara generalnya lelaki ni, macam saya kata kan, dia boleh jadi kes apa? Bila lelaki ni bila kita kata seorang lelaki boleh keluar rumah, dia basuh muka je, tarik rambut yang tu, presentable. Betul? Presentable. Betul? Perempuan tak boleh, kena budak sini. Dosa buat. Yang buat yang tu, tak elok. Kena cantik diri untuk suami je. Kalau lelaki dia keluar macam mana pun, mata sepet itu pun orang macam, "Oi, presentable je dia." Kan? Macam tu kan? Lelaki lain. Pasal memang kita kata dari segi attraction bukan macam tu. Tak ada masalah. Kalau perempuan mula. Mana? Dalil apa? Dalil lelaki lagi handsome. Serius saya kata tadi, lelaki dia keluar macam orang kata, "Weh, jom keluar." Dia basuh muka je. Dia tarik itu tak payah make up. Nothing. Tak, itu buktilah tu. Itu reality. Nabi tak pernah cakap. Nabi tak pernah sabdakan. Tapi dari segi masalah berdandan, lelaki tak payah dandan banyak sangat. Itu saya kata. Faham? Okey. Kau ni agak benda cantik. Contoh ni, jari akad 5 perlu dalil tak? Ni. Jari ni 5 perlu dalil? Tak payah dalil. Ke reality macam tu. Saya bukan puji lelaki. Maksud saya kata lelaki ni paling-paling. Bahkan paling pandai masak. Paling pandai jahit baju. Paling pandai menghias. Paling pandai sekian. Tapi paling lah, paling bodoh, paling sekian lelaki juga. Tak, itu betul. Dia lelaki ni makhluk paling. Dia itu ekstrim. Perempuan mungkin ada yang separuh-separuh. Tapi lelaki ni dia itu ekstrim. Pada ekstrim. Bangang paling bangang. Paling jahat, paling sekian. Letak apa, semua dia. Tapi macam dari segi presentable, lelaki tak payah benda. Tak payah bedak, tak payah apa. Gitu-gitu. Gosok-gosok mata sikit. Dah. Settle. Contohnya lah, presentable boleh keluar pergi belikat pun dah handsome. Contohnya Baik. Tapi ini kita terangkan. Tapi yang sebenarnya dalaman tu penting. Luaran ni kita kata orang boleh kata, orang cakap, tapi dalaman tu yang dijaga. Kalau tak nak pandang dalaman tadi. Luaran tadi janganlah kotorkan pula. Kerana dalam dah bersih, luar kena serupalah. Bila dalam kita, para malaikat akan hadir kepada kita kalau kita wangi. Kan? Tapi bila kita busuk dan sebagainya, macam mana nak datang? Panggil takwa tu ni, libas takwa. Ini libas takwa dia panggil. Okey. Mana entah. Okey. Dia kata wa fi riwayatin anhu, dan satu riwayat daripada Mujahid juga, thiyabaka fatahhir, dan pakaian kau hendaklah kamu bersihkan, ai amaluka fa aslih, amal kau elokkanlah. Pasal itulah benda sebenarnya orang lihat. Kadang-kadang pakaian kita cantik, dari perangai tak senonoh, orang tak pandang dah pakaian tadi sebenarnya. Actually the thing that you show to people is actually your attitude. Reflection benda tu. Mana orang akan nampak benda tu. Jadi macam dikata oleh Mujahid, amal engkau elokkanlah. Mana pekerjaan yang kau buat, elokkan. Di situ akan zahir sebenarnya. Wa kadza qala Abu Razin. Demikian dikatakan juga oleh Abu Razin, lafaz berkenaan Itu daripada Mujahid. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah bin Da'ama As-Sadusi. Dia kata wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kau hendaklah kamu bersihkan, ai tahhirha minal ma'asi. Bersihkanlah ia daripada kemaksiatan. Kemaksiatan tadi macam saya bagi contoh tadi lah, kan. Mana orang terpakai baju tapi dia untuk apa dia pakai, okey. Wa kanatil arabu tusamma ar-rajulu idza nakatha wa lam yafi bi ahdillahi innahu lamudannisul siyab. Dia kata wa kanal arabu, dan dahulunya orang Arab tusamma, menamakan ar-rajula, seorang lelaki itu, idza nakatha, bila dia ni sering orang kata batal janji, mungkir janji, walam yafi bi ahdillah, dan tak tunaikan janji Allah Taala. Dia berjanji dengan Allah tak tunaikan. Orang Arab akan panggil dia innahu, sungguhnya dia ni
lamudan nasul asyab. Dia ni kotor pakaian ni. Pakaian dia berdaki, ternoda. Dia kata macam tu. Maksudnya orang tu buat perangai tak senonoh, suka batal janji kepada Allah Taala, maka dipanggil innahu lamudan nasul asyab. Orang ni pakaian dia kotor. Pakaian dia kotor. This guy, pakaian dia pakai ni kotor, tak elok, ternoda, dia kata. Ini lafaz mereka gunakan, orang Arab gunakan. Itu sebab kenapa para sahabat ataupun kita kata tabi'in yang belajar dengan para sahabat tak faham macam kita faham. Kita baca literally wasiyabaka fatahhir, baju tu bersihkan. Kita pakai literally. Tapi apa yang kita baca daripada tadi sampai sekarang semuanya tuju kepada apa? Dalaman, bukan luaran. Akhlak, perangai, tingkah laku, amal dan sebagainya. Okey. Wa idza, dia kata wa idza fi wafiya wa aslaha, dan apabila orang tu wafiya, menunaikan janji, wa aslaha, dan memperelokkan, memperelok aslaha, innahu, sungguhnya orang tu, dia kata apa? La mutahhiru asyab. Dia ni pembersih, itu apa? Baju dia. Pakaian dia bersih, pembersih. Seorang yang pembersih, clean, mana baju dia. Mana baju dia bersih, baju dia suci, apa cantik, elok lah. Dipanggil itu mutahhar asyab. Orang ni yang suci dia. Dan itu tadi kotor, bersih, tapi dikaitkan dengan pakaian. Dia tak dia kadang-kadang agaknya mungkin dia kata orang tu jahat. Dia kata baju dia kotor. Macam kiasan. Mungkin Allah Taala, tapi dari segi maksudnya mungkin bila lafaz kepada orang tu, kadang mungkin nak lafazkan dia ni tak pengen janji, tak sekian buruk nak lafazkan. Ini tak elok. Macam kisah macam mana dibuat oleh Ibrahim AS ketika mana dia suruh Ismail ceraikan isteri Ismail yang pertama. Kan dia kata apa? Tukar bidai pintu tu. Dia beri kiasan macam tu. Ini tak elok. Yang tentu bila bini elok, dia kata kekalkan, kukuhkan bidai pintu ni. Macam tu lah, pasal orang Arab mungkin dia tak kata direct. Tapi bila orang tanya, dia macam mana? Baju dia kotor. Ini kan? Baju dia bersih. Macam tak kiasan macam tu. Macam nak namakan direct, kata dia ni tak sekian-sekian, buruk lah. Mungkin tak senonoh didengari oleh orang lain. Tapi bila kata baju kotor, baju kotor, orang faham lah. Bagi mereka faham. Wa qala Ikrimah wa Dhahak. Okay, berkata Ikrimah dan Dhahak, la talbasuha ala ma'siyah. Jangan kau pakai pakaian itu di atas kemaksiatan. Maksudnya wasiyah baka fatahhir, pakaian kamu adalah kamu sucikan. Itu maksudnya jangan pakai untuk maksiat, di atas maksiat. Wa qala al-Aufi, berkata al-Aufi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wasiyah baka fatahhir, dan pakaian kamu adalah kamu sucikan, yakni la taku, janganlah jadi thiyabuka, pakaian kau, allati talbasu, yang kau pakai, min maksabin ghairu ta'ib, daripada hasil pencarian, hasil pendapatan yang tidak elok. Janganlah jadi pakaian engkau, la takun thiyabaka, la taku thiyabaka. Janganlah jadi thiyabuka, pakaian engkau, allati talbasu, yang kau pakai, janganlah jadi pakaian kau pakai, min maksabi ghairu ta'ib, daripada hasil ataupun pendapatan yang tidak elok, tidak baik. Wa yuqalu, dan dikatakan, la talbasu thiyabaka ala ma'siyah. Dan ada juga dikatakan bahawa Ibn Abbas nyatakan janganlah pakai pakaian kau di atas kemaksiatan. Wa qala Muhammad bin Sirin, berkata Muhammad ibn Sirin kata, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan, ai ighsilha bil ma, basuhlah ia dengan air. Ini yang kita sampai. Kita sedang sampai ini ujung ni. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, kana al-musyrikun, dahulunya orang-orang musyrik ni la yatatahharun, tidak bersuci. Memanglah kita kata dalam Islam ni, kita umat Islam ni bersuci sebab itu, sebab adanya fardu-fardu untuk solat, untuk sekian dan sebagainya, kita jadi bersuci sebenarnya. Dan bahkan larangan Nabi berkenaan bau yang busuk dan sebagainya, semua tu mengajak kepada kita untuk menjadi seorang yang hygiene sebenarnya. Orang musyrik zaman dahulu tak buat benda-benda ni. Kuku panjang cocok-cocok gitu kan. Bayangkan makan kan. Makan tu cocok macam tu, kuku dia panjang. Jadi actually benda ni kekotoran. Actually benda ni kita kata memang berlaku pada semua masyarakat. Hygiene system ni actually Islam yang pelopori balik semula. Kalau tengok dulu kan, bila orang tanya saya, dia sebut berkenaan masalah bangsa-bangsa dunia. Kita kata bangsa yang ada sekarang ni dengan bangsa terdahulu, bukan bangsa terdahulu tu tadi makhluk asing, tapi diorang tu ada advance yang lebih daripada kita. Diorang tak puas hati lah macam mana piramid dibina lah, macam mana sekian. Saya kata gini, satu benda simple saya bagi contoh. Maksudnya kita ni masih lagi descendant orang terdahulu, tapi ilmu orang terdahulu kadang-kadang tak sampai pada kita. Apa advancement yang dia ada, dia advance kan, daripada apa teknologi dia ada, kita mungkin tak sampai. Okey, contoh dia dulu di Eropah, even di tanah Melayu kita pun sebenarnya
masalah taun atau penyakit, dulu di Eropah dipanggil Black Plague. Kan, wabak hitam kan, mana orang mati ramai-ramai. Benda tu terhenti setelah mana mereka tahu untuk buat jamban public yang elok. Cara buang air tak ada tumbak, tak ada berak belakang rumah orang kan, dia dah padat kan, berak belakang rumah orang ni, lepas tu dah ada rumah orang tu datang rumah dia kan. Contoh macam tu lah. Jadi zaman dahulu rumah asing-asing jauh, sekarang ni rumah dah makin rapat. So jadi nak buang air kat mana? Kalau dulu kadang-kadang rumah kita satu sini, rumah dia ujung sini, seorang yang ni buang air kat sini tak ada masalah, buang air kat sini tak ada masalah kan, satu jarak kita ambil kan, 20 kaki ke 20 langkah kan. Dan dulu orang dulu saya dengar dia berak kat petempurung, campak kat rumah orang. Sering cerita buruk gila. Anyway, kisah-kisah ni yang berlaku sebelum kita tandas awam dan sebagainya, atau tandas yang porselin ni, okey, orang-orang Eropah pun dulu mati banyak dengan sebab penyakit-penyakit taun dan sebagainya, dan wabak-wabak penyakit kotor dan makanan dan sebagainya. Maka apa jadi? Mereka dapat buat, lepas dia buat porselin dan sebagainya, maka mereka buat jamban, dan lepas tu dapat berjaya diturunkan. Kemudian sewer kan, saluran untuk penajis sebagainya. Kalau kita tengok benda ni bila advancement ni datang, 1900, 1800 baru manusia ni tahu ini cara terbaik untuk selamatkan nyawa. Patah balik sebelum tu, orang-orang terdahulu sebelum mereka, seperti apa? Orang Rom. The Roman ada tandas awam. Kalau kita soal balik, tandas awam dah ada, orang yang berikut ni kenapa tak faham benda kisah tadi? Kalau dia betul dah tahu kan. Dan ciri ilmu tu pindah je lah. Kenapa orang Rom tahu tentang tandas awam, orang-orang dia cara-cara salurkan air dan sebagainya, pembersihan. Kenapa orang-orang belah Eropah tak ada dapat ilmu yang sama? Sebab itu kata advancement, dia punya kemajuan ilmu tadi tak sama. Maksudnya bangsa-bangsa yang sama, tapi kita kata tidak lagi mendapat ilmu yang sama orang terdahulu. Macam orang yang bina piramid kan, dia buat hieroglifik dan sebagainya. Orang pergi peti sekarang mana boleh baca? Yang baca tulisan-tulisan tu Mak Saleh. Tipu je, bohong, dia curi harta kat situ je. Kita macam, kan bagusnya, pandainya mereka baca. Orang Mesir tak pandai baca tajuk tu. Orang Mesir tak tahu nak baca pun. Benda-benda yang lambang mata, lambang sekian, lambang burung, dia orang tak tahu. Yang ni datang orang ni baca, dapat mana? Amerika ke, Britain ke, datang curi harta kan, bawa barang duit lari ke sana. Kita duduk macam, kau teruknya dia orang, tipu je. Anyway, kita kata dari konsep tadi, maksudnya ilmu zaman berkenaan pada zaman berikutnya mungkin kadang-kadang tertinggal. Orang musyrikin Mekah dahulu, memang mereka ni tak ada pengetahuan tentang higien, kotor, dan bangkai dia makan semua sekali, apatah lagi benda lain kan. Jadi sekarang ni bila dikatakan kat sini, berkata Ibn Zaid, kana al-musyrikun, dan orang musyrik la yatatahharu, mereka tak bersuci. Fa amarahu Allahu ayatahhar, maka Allah Taala perintahkan baginda supaya bersuci. Wa ay yutahhir thiyabahu, dan baginda hendaklah baginda membersihkan pakaian baginda. Wa hadzal qaul, dan pendapat yang terakhir ini ikhtarahu Ibnu Jarir, dipilih oleh Ibnu Jarir. Bahkan jumhur para ulama ambil pendapat yang terakhir ini. Wa qad tashmalul ayah, dan sungguhnya barangkali dikata al-ayat ini merangkumi, tashmalu merangkumi, jami'a dzalika, keseluruhan semua maksud tadi, pembersihan luaran dan dalaman. Ma'a taharatul qalb, mana itu semua tu tadi dengan pembersihan hati. Fa innal araba tutliqu athiyaba alaihi, kerana orang Arab dahulu melafazkan untuk tajuk hati ini dengan pakaian. Kan, baju kan, baju tu dikatakan baju tu adalah hati. Mana apa yang orang tu zahirkan dekat suruh berhenti dia. Kalau tak ni dia bunyi terus. Okey. Jadi kalau dia kata apa yang orang tu zahirkan, itulah dia. Ya, itu pakaian dia. Mana hati dia macam tu juga, dia tunjukkan dengan perangai dan juga tingkah laku. So benda tadi memang dikatakan sebagai apa? Okay, sebagai apa? Sebagai ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan balik. Mana meaning tu kena. Mungkin kita ambil yang pertama dan kedua, lebih baik kita gabungkan meaning tadi. Mana pakaian luaran dan juga isi hati dalaman seorang itu, dua-dua sekali dimaksudkan dalam tajuk ini. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, warrujza fahjur, dan azrujza kejahatan, fahjur maka hendaklah kamu jauhi. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, rujza itu adalah kejahatan yang dimaksudkan adalah huwal asnam, wa huwal asnam, ia adalah apa? Berhala-berhala. Fahjur, maka apa? Maka jauhilah ia, jauhilah akan benda-benda berkenaan. Wa kadza qala Mujahid, demikian dikatakan oleh Mujahid, wa Ikrimah, wa Qatadah, innahal authan, ia adalah berhala-berhala, patung-patung. Patung-patung. Wa qala Ibrahim, dan Ibrahim an-Nakhai, wa dhahak, dan dhahak, warrujza fahjur, dan kejahatan nak kamu jauhi, ai utrukil ma'siyah, tinggalkanlah akan oleh kamu akan maksiat, kemaksiatan tinggalkanlah.
Wa ala kulli takdirin. Di atas mana saja pengertian dia, sama ada maksud dia ada dia berhala, sama ataupun maksud dia yang Nabi disuruh Nabi tinggalkan itu berhala, atau kemaksiatan, ataupun patung-patung dan sebagainya. Fala yalzam talbasuhu bi syai'in min dhalika. Talbasuhu bi syai'in min dhalika. Maka maksud dia jangan engkau, maka apa keadaan sekali meaning dia, either maksiat, makna dia adalah berhala, tidak boleh engkau memakainya dengan sesuatu pun daripada yang demikian. Mana tak boleh kita ambil mana bentuk apa untuk berhala menghias. Kadang-kadang orang tu pergi jumpa berhala lah, dia berhias untuk maksiat, yang untuk perhimpunan berhala, yang dia datang pakai baju yang cantik. Macam budak tu. Ni mula dia pakai baju cantik untuk jumpa berhala. Gimana ni? Berhala, padahal berhala tu tak tengok pun. Tak mendengar, tak melihat, tapi dia pakai cantik untuk orang kena, untuk benda macam tu. Okey. Kakaulihi, ia seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang pertama. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha. Wahai nabi, la ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan kamu taati akan orang munafik dan juga orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah Taala dan jangan kamu taati orang kafir dan juga orang munafik. Ahzab ayat pertama. Wa qala dan ayat lain dalam surah Al-A'raf ayat 142. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni. Dia berkata Musa pada saudaranya, Harun akhlufni. Mana wahai Harun, gantikanlah aku. Fi qaumi, pada kaumku. Wa aslih, dan perelokkanlah. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan kamu ikuti jalan orang yang berkerosakan. Ini ketika Musa nak tinggalkan kaum dia untuk pergi menerima wahyu dari Allah Taala, lalu dia minta supaya Harun ukhlufni, gantikanlah aku, menjadilah penggantiku pada kaumku. Ini kata-kata maksudnya the meaning is the same. Mana perelokkan dan jangan ikut jalan yang rosak. Mana bersihkan diri, jangan ikut benda ni. Jangan masuk dalam ni. Mana bersihkan hati kamu, jangan pergi kepada kemaksiatan, ataupun bersihkan pakaian kamu tu, maksud jangan pakai hati kamu ni untuk benda-benda yang dosa dan juga keberhalaan. Tu maksud dia. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, wala tamnun tastakthir, jangan kamu impikan untuk dapat banyak. Itu dalam masalah dunia lah sebenarnya. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, la tu'til atiyata taltamisu aktsara minha. Jangan berikan sebarang pemberian. Macam kita bagi orang tu RM50, dia susah lah bagi ambil. Tapi dalam hati kita macam, bila dia kaya nanti mesti aku dapat RM50 balik pada dia. Maksud dia tu kan, kita beri pemberian, wala ta'ti atiyah, yang kau berikan pemberian, taltamisu, engkau cuba dapatkan aktsara minha, untuk dapatkan lebih banyak daripadanya. Wa kadza qala Ikrimah, demikian dikatakan oleh Ikrimah, wa Mujahid dan Mujahid, wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa qala Hasan Basri, berkata Hasan Basri, la tamnun bi amalika ala rabbika tastaksiruhu. Jangan kamu impikan dengan amal kau ke atas Tuhan kau supaya apa? Kau minta supaya dia memperbanyakkannya. Minta supaya amal tu sikit tapi jadi banyak, tak ada. Wa qala Rabi' bin Anas, berkata Rabi' bin Anas, waqtarah Ibn Jarir, ini pendapat pilih Ibn Jarir. Ibn Jarir pilih pendapat yang tadi, tamnun bi amalika, jangan impikan dengan amal kau ke atas Tuhan kau supaya diberikan kau banyak benda-benda yang lain di dunia ni. Contoh maksud dia, bila banyak makin solat, makin kaya. Makin solat, dapat anak ramai. Makin solat, rumah besar. Makin solat, dia macam menginginkan pembanyakan kurniaan dunia dengan sebab apa? Dengan sebab amal-amal akhirat. Itu maksud dia. Okey. Itu yang dimaksudkan oleh Rabi' bin Anas. Ini dikatakan oleh Rabi' bin Anas dan dipilih pendapat ini oleh Ibn Jarir. Wa qala Khusaif an Mujahid fi qawlihi, daripada Mujahid, berkata Khusaif daripada Mujahid fi qawlihi, berkenaan firman Allah Ta'ala, wala tamnun tastakthir, jangan kamu impikan untuk dapat banyak. Qala, beliau berkata, la tad'af, jangan kamu merasa lemah, antastakthira minal khair, daripada engkau untuk memperbanyakkan perkara-perkara kebaikan. Maksud dia, buat sikit, tak nak buat banyak, buat lagi dah. Supaya dapat dengan sikit saja terus tak payah buat amal lagi. Tak ada. Maksud dia, jangan lemah daripada memperbanyakkan kebaikan, maksud dia. Ya, maksud dia, membuat sikit dapat terus banyak, tak ada. Jadi tak payah buat banyak lah, maksud dia. Macam zaman kita sekarang ni, bila orang kata, kalau niat betul, bangun tidur malam pun dapat pahala bangun sepanjang malam. Dah tahu dah amal tu kena bangun juga, kan? Niat yang betul sahaja yang kena diterima. Janganlah tak bangun langsung. Kan niat tu lebih baik daripada tak buat langsung. So, air niat je lah. Dalam hati dia tak nak bangun pun. Faham tak? Dengan amal sedikit ni dia nak terus dapat pahala sepanjang malam ni. Iyalah kalau benar.
Mana jangan impikan dengan amal sedikit dapat banyak. Maksud dia. Kan? Mana jangan lemah untuk melakukan memperbanyakan amal kebaikan. Qala berkata, beliau berkata, tamnun fi kalamil Arab. Tad'uf. Mana tamnun, mana engkau apa? Engkau mengimpikan atau tamnun tadi asal maksud ini. Tad'uf maksud dia menggandakan. Ni meaning yang barulah, meaning satu lagi. Tad'uf maksud apa? Menggandakan lemah. Tamnun maksud dia lemah. Tad'ufu. Tamnun ay tad'ufu. Da'ufa. Lemah. Wa qala Ibn Zaid, berkata Ibn Zaid, la tamnun bin nubuwati 'ala nas. Jangan kamu mengungkit-ungkit ke atas manusia ni dengan kenabian ke atas manusia. Aku jadi nabi, katakan kau sekian, aku ni nak kan. Aku minta barang kau tak bagi, aku ni kan nabi je. Maksud dia itulah, jangan ungkit-ungkit kenabian itu ke atas orang ramai. Yang tastakthirhum biha, yang kau akan minta banyak dengan mereka dengan kenabian tadi, maksud dia. Yang ungkit-ungkit lah. Pasal manna juga maksud dia kurniaan ataupun ungkitan. Okay? Wa ta'khudhu alaihi iwadan minad dunya, dan kau ambil di atas kenabian tadi, mana dengan perbuatan kamu, iwadan minad dunya, gantian daripada dunia. So that aku nabi, bagi sian macam kita lah. Yang saya kata tadi apa? Guru-guru yang mursyid kat Malaysia ni. Kan jumpa anak murid dia kan. Ni saya sekian ni, kena bagi sikit lah. Itu tak boleh lah, dan Islam tak boleh. Kita apa pemberian kita kan. Itu sebab saya kata benda ni orang kita bijak tapi kena kelentong juga, tak tahu kenapa. Kan pasal ikutkan sebenar, keluar universiti, keluar sekian, tapi kena kelentong. Datang Tok Guru pakai serban lebar dan sebagainya. Separuh tu serban macam tu, macam pergi terbang. Datang dari situ, ini pergi terbang, seriously. Dia datang kat Yaman sekali orang tu, daripada Negeri Sembilan. Dia datang kan semayang, budak-budak kata, "Woi Li, tu kalau semayang terbang tu Li." Kita tengok kat luar tu, sini dia lepeh panjang. Macam-macam rupa ada. Semua dia nakkan apa? Kalau kita jumpa orang macam ni, memang dia akan ungkit kedudukan dia sebagai waliullah dan sebagainya untuk ambil harta orang. Percaya tak? Jumpa orang sepah. Dan peliknya kena kelentong juga. Tahu dah lillahi ta'ala. Kena tipu juga. Macam mana kena tipu tak tahu. Masalah kan. Fahadi arba'atu aqwal. Dan ini adalah 4 pendapat berkenaan dengan tamnun tasakhir tu ada 4. Okay? 4 pendapat. Itu yang pertama tadi apa? Ibn Abbas kata la tu'til atiyata taltamisu aktsar minha. Maksudnya yang berikan sebarang pemberian, kamu inginkan dapat lagi banyak daripada itu. Ya? Dan juga Hasan Basri kata jangan kamu kamu ungkit dengan amal kau ni kepada Tuhan kau supaya dibagi banyak benda kepada kau. Tak boleh. Itu pada Allah Taala. Tadi pada manusia kan. Okey, ini pada Allah Taala. Kemudian yang ketiga tadi kata apa? Tamnun tasakhir lemah daripada melakukan amal yang banyak. Okey. Dan yang keempat, la tamnun bi nubuwati 'ala nas, yang kamu ungkit kat atas manusia ni dari segi kenabian dan minta supaya dapat banyak daripada manusia ni itu, dan kamu ambil daripada mereka ni gantian di atas dunia. Jadi kenabian tadi ganti dengan dunia, dapat ni dapat tu sekian. Ungkit. Jawatan saya kan sekian. Saya ni kan wali kutub, dia kata. Ini masalah wali kutub utara ke selatan tu. Wal azhar, dan yang paling zahirnya adalah al-qaulul awwal, pendapat yang pertama. Itu yang pendapat yang paling tepat. Wali rabbika, wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu atau kerana Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Ai ij'al sabruka ala adahum, jadikan dah kesabaran engkau di atas gangguan atau kesakitan yang mereka kenakan. Untuk apa? Liwajhillah, kerana wajah Allah. Jangan buat kerana supaya orang kata ish sabarnya. Pasal ada orang kadang-kadang dia tahan supaya apa? Orang puji dia. Perseverance, ketahanan, kan, kokoh, teguh. Jangan. Mana jadikanlah kesabaran engkau di atas sakitan yang mereka buat. Kerana apa? Kerana wajah Allah. Wali rabbika, kerana Tuhanmu lah kamu hendak bersabar. Qalahu Mujahid, dikatakan oleh Mujahid. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai, "Isbir ala atiyatika lillahi ta'ala." Bersabarlah engkau di atas pemberian engkau kerana Allah Ta'ala. Mana anything kau berikan, kau bagi pada orang sebagainya, masa ke waktu ke tenaga dan sebagainya, maka bersabarlah di atas benda berkenaan. Jangan kau harapkan akan berlaku magic. Lepas tu macam ni tak? Aku bagi sekian, dia mesti dengar cakap aku. Aku bagi sekian, dengar cakap aku. Habis masa untuk orang ni, orang cakap aku. Tak boleh. Banyak orang kadang dia boleh berikan benda berkenaan dan dia harapkan apa? Orang tu saja akan patah balik pada dia. Sedangkan dalam Islam tak boleh macam tu. Bahkan berikan lillah. So anything apa orang tu buat, lepas tu terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau dia dapat taat, alhamdulillah. Tak dapat taat pun alhamdulillah. Yang kita dah buat kerja kita.
Itu kadang-kadang salah faham tu, rabbika fasbir, mana bersabar tu kerana Allah, bukan kerana apa? Kerana kita nak orang tu tertarik dengan kita, tak ada. Bukan kerana itu. Itu kadang-kadang ada orang kata macam kita ni kena sekian supaya orang bukan Islam nampak kita. Jangan. Itu paling kan, bila dalam hadis Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata, man amila amalan, siapa lakukan satu amal, asyraka fihi ghairi, dia sekutukan aku dalam amalan berkenaan dengan benda lain daripada aku. Anything, pujian, sanjungan, apa, sokongan, anything. Allah Ta'ala taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dengan sekutu dia. Tak boleh. Hatta kita kata atas nama Islam, kononnya atas Islam pun Nabi disuruh supaya bersabar lillah. Bukan supaya nanti orang influence, bukan kerana sekian, tak ya. Pasal yang beri hidayah adalah Allah. Kita cuma usahakan cakap lembut, cakap baik, dia tak dengar sudah. Kan, tegas dan sebagainya, tak dengar pun sudah. Bukan kerja kita untuk memaksa untuk mereka patuh pada arahan Allah SWT. Kita sampaikan saja, terangkan dan juga sampaikan. So Allah suruh Rasulullah SAW supaya bersabar di atas pemberian tadi engkau kepada mereka ni lillahi ta'ala. Beri lillahi ta'ala aja. Jangan ingat-ingat untuk apa benda yang selain itu. Wa qauluhu, dan firman Ta'ala lepas tu, fa idza nukira fin naqur, maka apabila ditiupkan kepada sangkakala. Kan, dia actually nakur ni ya, bentuk dia Nabi terangkan dan sebagainya, sur terangkan besar, tapi rupa dia macam mana tak tahu. Okey, Allah Ta'ala saya tahu besarnya, tidak. Pasal bila ditiupkan benda berkenaan, hancur dulu bumi ni, alam ni, langit roboh dan sebagainya. Okey, fa idza nukira fin naqur fa dzalika yaum idzin yaumun asir, maka itu adalah satu hari yang ia bukan hari yang berat. Kepada siapa? Alal kafirin ghairu yasir, ke atas orang yang kafir dia tidak mudah. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, wa Mujahid wal Hasan, Ibn Abbas, Mujahid dan Hasan, wa Qatadah dan Qatadah, wa ghairuhum dan lain. An-naqur as-sur. An-naqur as-sur. Naqur tu adalah sur, itu sangkakala. Actually meaning dia kita ikutkan tu trompet. Tapi kan trompet kan macam trompet zaman dulu dengan trompet zaman tak sama. Zaman dulu macam digunakan tanduk dan sebagainya. Gitu je. Dan zaman berikutnya dah jadi kan, dia boleh ada tarik lah, tekan lagi dan sebagainya. Tapi zaman dahulu dia gitu je. Okey, itu gambaran asal. Okey. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, wa huwa kahiyatul qarn. Berkata Mujahid, dia seperti rupa tanduk. Yang ini mana bentuk asal lah. Bentuk asal trompet ni yang ini dimaksudkan adalah bentuk asal dia macam rupa tanduk. Wa rawa Ibnu Abi Hatim, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, an Ibn Abbas bin Ibn Abbas, fa idza dukira fin naqur, apabila ditiupkan pada sangkakala, faqala, lalu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, kaifa an'ama wa sahibul qarni kaifa an'umu, naima an'umu. Okey, macam mana aku nak rasa nikmat? Kaifa an'umu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wa hanna jabhatahu wa yantaziru mata yu'maru fayanfuhu. Bagaimanakah aku boleh rasa nak makan nikmat, rasa kenikmatan, keseronokan, Nabi kata. Wa sahibul qarn, dan sedangkan penjaga pada tanduk tu, qadil taqamal qarn, dia telah ni dah, mulut dia dah letak dah dekat muncung tanduk berkenaan. Wa hanna jabhatah, dan dia tundukkan kepada dia punya dahi dia untuk ni, untuk tiup. Yantaziru, menanti, mata yu'maru fayanfuhu, bila diperintahkan dia akan tiup. Mana Nabi dah tahu macam tu keadaan dia. Nabi kata macam mana aku nak rasa nikmat, Nabi kata. Macam mana? Kalau kita lah, kalau orang tu kan macam dia kata dia akan dihukum bunuh, gantung sampai mati dan sebagainya. Tak lalu dah nak makan dah. Separuh orang tu luluh dah. Macam kita kata dah badan tak bersendi dah. Dan suruh bangun pun Allah, jatuh kan, nak mati kan. Tak ada rasa ni dah. Tak nikmat. Cuma mujuk kambing tak macam tu. Kalau kambing semua kan, dia macam tu, nampak kawan dia kesembelih kan, dia baring tak nak makan. Tak makan kita, mati semua kambing. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni sebenarnya, kalau dengan rasa kita tahu benda tu jadi, Nabi kata aku kalau apa macam mana aku nak rasa nikmat, Nabi kata. Sedangkan pemilik tu malaikat Israfil yang dikatakan akan menunjukkan sengkala tadi, dia setelah pun letak dah nak tiup dah benda berkenaan. Faqala ashabu Rasulillah, lalu berkatalah sahabat Nabi SAW, fama ta'muruna ya Rasulullah, kalau macam tu wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kami ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala baginda bersabda, qulu, sebutlah, cakapkanlah, ucapkanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Madai untuk kita siapa? Allah. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik tempat untuk bergantung.
Wa 'ala Allahi tawakkalna, kepada Allah Taala kita bergantung. Wa 'ala Allahi tawakkalna, kepada Allah Taala kita bergantung. Itu Nabi suruh kita menyerah diri pada Allah Taala bulat-bulat. Mana masalah amal cukup tak cukup, jangan bising, jangan bimbang, jangan sekian. Ikhlaskan apa yang dah ada dan laksanakan apa tuntutan Allah Taala pada kita, dan juga tunggu je lah, terima dah apa yang ni. Redha kita tu akan menyelamatkan kita. Redha kita terhadap segala perintah Allah Taala atau arahan Allah Taala, qadar dia, itu akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tak redha, ada masalah lah. Kenapa dia tu dapat 40 tahun, aku baru 25? Kenapa mati awal lah? Tak ada. Kan? Itu bukan kerja kita. Bila kita buat macam tu, kita dah mula apa? Hilang pada kita ni hak untuk apa? Mendapat rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan belas kasihan pada hamba-Nya yang redha. Hamba yang tak redha, dia tak akan pandang. Dia kata, bagi macam-macam dah banyak, tak dapat satu benda je. Kan nikmat punya banyak, satu dia tak ada, terhilang dan sebagainya. Itu satu tu dia sibukkan. Nangis-nangis, kenapa? Putus tunang. Kan, satu tu je dia jadi sibukkan. Sedangkan yang banyak lagi, mata ada, tangan ada, kaki ada. Tapi itu kita kata kebahayaan yang berlaku. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka itu hari berkenaan adalah hari yang payah, syadid, berat. Alal kafirin, kata orang kafir, ghairu yasir, tidak mudah. Ghairu sahlin alaihim, tidak mudah ke atas mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Yaumun asir. Berkata orang kafir pada hari berkenaan, ini adalah hari yang payah, hari yang susah. Al-Qamar ayat ke-8. Ayat Al-Qamar ayat ke-8. Wa qad rawaina an Zurarah ibnu Aufa qadi Basrah. Dia kata kami, sesungguhnya kita telah riwayatkan daripada Zurarah bin Aufa qadi Basrah tu, annahu shalla bihim as-subha, bahawa dia solat bersama mereka ni solat subuh. Faqara'a hadhihi surah, lalu dibaca surah ini. Surah ini. Falamma wasala ila qawlihi, bila sampai pada dia ni kepada ayat firman Allah Taala, fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirin ghairu yasir. Syahiqah, dia kan, dia tarik nafas dengan satu syahqatan, kharra maitan, dia mati. Qadi Basrah tu mati kerana dengar ayat berkenaan, takut dia sangat dengan apa yang dia dengar. Dia tarik nafas dia dan dia kharra maitan, dia jatuh mati. Memang ada manusia yang ketakutan kepada Allah Ta'ala tu dahsyat. Dia takut sungguh-sungguh. Yang kita kadang ni, kita takut ada masa musim kan, ada orang takut tu genuine, tidak kerana sekian. Jadi rahimahullah SWT, rahmati beliau. Ini dikatakan oleh siapa? Oleh Ibn Kathir. Mana apa yang diceritakan sini, mana ada manusia yang takut sungguh. Macam Nabi tadi kan, Nabi katakan, dah letak kat situ, apa lagi nikmat yang aku nak rasa, dia kata. Macam tu juga masalah yang berlaku pada lelaki berkenaan. Walaupun kita kata sebahagian para ulama menyatakan ini ada mubalaghah, melampau sikit lah. Mana kerana kita kata para sahabat lebih takut berbanding dengan mereka. Tapi mungkin kerana apa, ya kita kata apa, masa mereka berbeza dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Allah Ta'ala jadikan di kalangan mereka ni ada orang yang ketakutan sampai takut Allah Ta'ala. Dengar Quran dia mati. Dengar Quran dia jatuh mati. Kerana apa? Ketakutan. Macam tadi apa? Zurarah bin Aufa qadi Basrah ni. Dan tu kan ada kisah. Banyak, ada 3-4 orang dia kata. Dia ketakutan sangat dengar baca Quran. Ayat tu dia dengar, dia syahiqah, dia suruh apa tu? Mati. Terus mati. Rahimahullah SWT, rahmati beliau. Ni kata-kata Ibnu Kathir tentang ayat berkenaan. Jelas Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah, dan kita akan masuk nanti ayat 11 sampai 30 dan kita sambung nanti insya-Allah. Ada soalan? Tak ada. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.